Adakah produk Ativa akhirnya jumpa buku dengan ruas? Ini Proton Saga Cross, SUV segmen A serba baru dan enjin hybrid. Kereta ini diberi kod nama AMA02 dan platform AMA. Kedudukan model dalam line-up Proton di bawah Proton X50. Pesaing utama, produk Ativa dan Honda WRV. Kereta ini terdapat dua varian, iaitu varian petrol 1.5 IGT 4 silinder 120 horsepower dan 150 Nm of torque, dan transmisi 4 automatik kelajuan. Dan varian kedua iaitu varian hybrid 1.5 liter Actison Cycle plus motor elektrik dual DHT Future Motion HEV 163 horsepower. Kelebihan hybrid ini, kereta sangat jimat minyak, sekitar 3.5 liter 100 km, dan self charging, tak perlu di-charge. Reka bentuk dan ruang kabin. Okey, luaran gaya SUV rugged, ground clearance yang tinggi, roof rail tona 2 color dan bar lampu LED melintang. Interior panel screen berkembar, sokongan wireless Apple CarPlay dan Android Auto, serta kedudukan pemanduan lebih tinggi. Kereta ini didatangi dengan keselamatan dan ADAS canggih. Okey, dilengkapi pakej Proton ADAS, AEB, FCW, LKA, BSM dan RCTA. Kereta ini mempunyai 6 beg udara SRS dan kerangka badan keluli kukuh. Anggaran kereta ini sekitar 80,000 ke atas. Tarikh pelancaran suku keempat kuarter 4 2026 atau awal tahun 2027. Korang rasa Ativa goyang tak kalau kereta Saga Cross ni keluar? Cuba komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel aku atau follow channel aku. Kita akan jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.